Okey kak, bagi saya garlic bread mushroom soup. Okey, Saya nak dua-dua roti ya. boleh. Okey. So nak mix Betul? Okey, saya Satu buat. cakul, satu roti bang biasa. Ya. Alright. Faham. Akan sapu garlic spread dulu. Okey, roti ni adalah roti homemade, okey. Roti ni kita buat sendiri, bukan beli dari kedai. Faham. Roti yang ini specialnya sebab dia tak ada bahan pengawet lah. Okey. Bakar sampai ada crispy ke macam mana? Ya, kita akan bakar dia sampai crispy. Okey, roti kita ni special dia. Luaran crispy, dalaman dia lembut. Faham? Lepas tu dia punya pertahanan dia untuk roti macam ni boleh tahan 2 hari dekat luar. Faham? Tak masuk angin dah? Tak masuk lagi. Faham? Kalau macam contohlah customer dia nak makan esok ke, yang penting kuah tu dia simpan dulu dalam kopi ais. Faham? Lepas tu boleh panaskan. Roti tak apa, kita letak kat luar sebab boleh tahan 2 hari. Macam ni dah kira siap lah ni. Alright. Dapat satu portion macam ni, sendiri. Oh, mushroom dapat satu cup macam ni ya. Itu sama, kuah mushroom kita buat sendiri menggunakan cendawan segar. Okey. Okey, macam ni akan dapat harga dia RM12. Portion dia akan dapat 6 keping roti bersama dengan mushroom soup. Alright. Okey, berbaloi tau sebab roti ni homemade. Kita buat sendiri tanpa bahan pengawet. Alright. Okey kak, bagi saya garlic bread yang single punya. Alright. Ini roti pan biasalah. Okey. Kita akan sapu dengan garlic spread. Faham. Ya, ni proses kita nak bakar. Faham. Kita dah sapu garlic spread. Okey. Okey, ni mushroom soup kita. Okey, kita buat pakai cendawan segar ya. Faham. Ni pun proses sendiri ke? Ya, ni proses sendiri juga. Okey. Kita serbu instant lah, kita mix. Faham. Okay, portion macam ni akan dapat 6 keping roti dengan mushroom soup berharga RM12.